Bahawasanya, negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh rakyat masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua staf UiTM Cawangan Perak. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini? Diharap tuan-tuan dan puan-puan sihat secara fizikal dan juga emosi. Mohon angkat tangan kanan tuan-tuan dan puan-puan bagi mana yang mengalami sedikit gangguan pada pagi tadi. Mungkin waktu nak datang ke ofis ada bergaduh mencari kunci kereta yang hilang ke, ataupun orang kata apa, bergaduh dengan anak, bertempek dengan anak nak pergi ke sekolah kan, ataupun kita kurang sihat sebab tak cukup tidur semalam. Angkat tangan kanan tuan-tuan dan puan-puan, letak di bahu, tepuk tuan-tuan dan puan-puan punya bahu. Tahniah Muhammad.
tahniah Siti, tahniah Nur. Walaupun pada pagi ini tuan-tuan dan puan mengalami sedikit gangguan, tetapi tuan-tuan dan puan dapat datang ke ofis seperti biasa. Itu menunjukkan tuan-tuan dan puan dapat berfungsi dengan baik. Baiklah, seiring dengan tajuk yang akan saya bawakan pada pagi ini, iaitu burnout. Apakah itu burnout? Saya yakin tuan-tuan dan puan tidak lagi asing dengan perkataan burnout ini. Mari kita tengok sama-sama apa itu definisi burnout. Burnout adalah keadaan keletihan emosi, mental dan juga fizikal disebabkan oleh tekanan yang berpanjangan atau berlebihan. Suka untuk saya ingatkan tuan-tuan dan puan, burnout ini bukan perkara yang akan berlaku dalam masa sehari dan 2 hari sahaja. Ianya adalah himpunan tekanan demi tekanan yang tidak diurus dengan baik sehingga akhirnya meletakkan kita dalam keadaan burnout. Burnout juga bukan keadaan perubatan tetapi tindak balas psikologi terhadap tempat kerja ataupun tekanan hidup yang boleh menjejas individu dalam pelbagai aspek kehidupan mereka. Okey, burnout ini adalah istilah yang digunakan apabila seorang rasa letih secara fizikal, emosi dan mental seperti yang saya katakan tadi akibat tekanan yang berpanjangan. Kebiasaannya adalah disebabkan oleh tanggungjawab yang terlalu berat ataupun kurang rehat. Mari kita sama-sama tengok macam mana berlakunya burnout ini. Burnout berlaku apabila wujudnya ketidakseimbangan dengan stres yang kita alami bersama dengan sumber, kekuatan atau bantuan sokongan yang kita ada. Sebagai contohnya saya ambil di sini. Kita diberi tugas untuk menyelesaikan laporan. Saya bagi contohlah, kita diberi tugas untuk menyelesaikan laporan. Okey, laporan perlu diselesaikan di hujung minggu pada hari Jumaat sebagai contohnya dan diberi pada hari Isnin. Tetapi dalam tempoh Isnin hingga Jumaat itu, kita tidak ada ruang untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Tidak ada ruang untuk menyelesaikan laporan tersebut kerana banyak lagi kerja-kerja lain yang perlu kita selesaikan. Maka akhirnya sekiranya keadaan ini berlarutan, dia akan mewujudkan burnout di dalam diri kita. Dalam erti kata lain, burnout adalah kemampuan yang kita ada untuk kita hadapi stres itu sudah tiada lagi. Dan meletakkan kita dalam keadaan burnout itu tadi. Okey. Seterusnya, saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan apakah tanda-tanda burnout. Mesti tuan-tuan dan puan nak tahu kan apakah itu tanda-tanda burnout. Yang pertama, hilang motivasi dan semangat nak buat kerja. Kerja banyak ni, bersusun-susun dia punya kerja tapi dia tak boleh nak buat. Dia rasa tak bersemangat, dia rasa tak ada motivasi nak buat kan. Tetapi kita kena tengok balik kadang-kala motivasi dan semangat bekerja ini sering disalahartikan dengan sifat malas. Itu kita kena pandai bezakan. Sebab malas adalah satu sifat, satu tingkah laku yang negatif di tempat kerja, tetapi hilang motivasi dan semangat nak buat kerja itu adalah ciri-ciri ataupun tanda-tanda burnout. Okey. Yang keduanya adalah rasa letih walaupun baru bangun tidur. Tuan-tuan dan puan cuba fikir, pagi tadi bangun tidur rasa letih tak? Kau rasa bersemangat nak datang ke pejabat pada hari ini? Sekiranya tuan-tuan dan puan tidur yang cukup, pukul 10 dah masuk tidur, tapi bangun pagi tadi tetap rasa letih. So itu mungkin tuan-tuan dan puan kena semak balik sebab takut-takut kita dah mempunyai tanda-tanda burnout. Alright. Seterusnya yang ketiga adalah rasa diri tidak cukup bagus atau tak produktif. Cuba tanya dengan diri-diri tuan-tuan dan puan. Sepanjang tuan-tuan dan puan bekerja ni, ada tak perasaan sebegitu? Rasa macam, aku ni datang kerja buat apa? Aku ni macam tak perform sangat. Kenapa kita rasa begitu? Mungkin suatu ketika dulu, kita orang yang sangat produktif, kita orang yang sangat bagus bekerja, tetapi apabila kita berada dalam keadaan burnout, tanpa kita sedar, kerja kita tak selesai kan, macam yang saya katakan tadi, disebabkan hilang motivasi dan semangat nak buat kerja bersusun banyak penuh checklist tetapi dia tak dapat nak selesaikan kerja. So maka akhirnya menyebabkan dia rasa macam tak produktif, dia rasa macam down kan, sebab tak boleh nak menjadi pekerja yang cemerlang. Okey. Seterusnya yang keempat adalah emosi cepat terganggu. Ini yang paling sangat banyaklah wujud sekiranya kita mengalami burnout.
Di antara emosi yang cepat terganggu adalah apa? Cepat marah, cepat sedih, cepat murung. Kalau di rumah tu, anak buat salah sikit je, tapi kita nak marah lebih-lebih. Sikit je kena tengking, sikit je kena tengking. Kan? Kalau dekat office pula, kadang-kadang kawan cakap sedikit saja, tetapi kita mudah untuk rasa macam sedih, kita mudah untuk terasa hati. Dan seterusnya, yang kelima adalah sukar fokus atau membuat keputusan. Apabila kita berada dalam keadaan burnout, kita punya emosi kita punya fikiran kita berada dalam keadaan tidak rasional. Maka sukar untuk kita fokus atau melakukan sesuatu keputusan. Dan yang keenam ataupun yang terakhir sekali adalah sakit kepala, susah tidur dan mempunyai masalah fizikal yang lain. So ini di antara 6 tanda-tanda burnout yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan juga mungkin sudah familiar ataupun sudah biasa dengan perkataan yang kita panggil sebagai exhausted. Apakah itu exhausted? Exhausted adalah penat secara fizikal dan juga emosi. Macam mana kita nak detect exhausted ini? Bila tuan-tuan dan puan-puan rasa penat sangat, balik rumah, cakap dekat anak, mama nak tidur awal hari ni, papa nak tidur awal hari ni, penat. Tetapi akhirnya kita tetap juga tidak tidur. Walaupun kadang-kadang kita tidur tapi kita bangun tetap tak hilang penat. Itu dipanggil sebagai exhausted. Exhausted juga adalah salah satu tanda-tanda kita mengalami burnout. Selain daripada itu, sekiranya seseorang individu itu mengalami burnout, dia juga akan mengalami apa yang dipanggil sebagai distant emotional. Distant emotional ni adalah kita akan menjauhkan diri secara emosinya dengan benda-benda yang menyebabkan kita burnout. Perasaan dan keseronokan tu dia dah hilang. Sebagai contohnya, kita burnout dengan kerja, kita jadi tak suka kerja. Malas nak pergi kerja, sikit-sikit nak MC, sikit-sikit ada je alasan dia nak ponting kerja. Kalau burnout sebagai parent pula, kita akan rasa jauh daripada anak. Kalau burnout dengan pasangan sebagai contohnya, kita akan rasa macam dekat depan mata tetapi rasa jauh je kan. Rasa sikit-sikit kita nak terasa, sikit-sikit kita nak kecil hati. Itu adalah di antara juga salah satu kita sedang mengalami burnout yang dipanggil sebagai distant emotional. Sebagai kesan, apabila kita mengalami simptom-simptom ini, kita akan rasa letih dan tidak dapat berfungsi dengan baik, kan? Tuan-tuan perempuan ada kan kadang-kadang rasa macam penatlah, tapi kita tak jumpa apa solution kepada penat kita itu. Mungkin itu adalah tuan-tuan perempuan sedang mengalami burnout tadi. Alright. Jika burnout ini tidak diurus dengan baik, dia boleh mempengaruhi 3 area. Yang pertamanya adalah fizikal. Burnout yang berterusan boleh menyebabkan kita mengalami risiko penyakit-penyakit fizikal seperti kencing manis, darah tinggi. Dia juga memberi kesan kepada kita punya masalah kesihatan fizikal. Yang keduanya adalah kesan kepada emosi, iaitu kita akan rasa hopeless, kita akan mudah anxious, mudah risau, sehingga dia boleh menjerumus kita sampai satu keadaan rasa depressed. Dan yang ketiganya adalah boleh juga memberi kesan kepada tingkah laku, di mana kita cenderung untuk tak nak bercampur dengan orang, susah nak fokus kerja, kan? Bos minta suruh buat surat pukul 8 pagi, pukul 4.30 petang tak boleh siap lagi surat. Bukan sebab malas, sebab kadang-kadang dia tak ada semangat, dia tak ada motivasi dan dia rasa macam walaupun surat itu suatu ketika dulu dia adalah sangat pakar dalam orang kata apa, menyiapkan surat dalam masa 10 minit dah boleh, tapi bila dia berada dalam keadaan burnout ini, tiba-tiba dia tak boleh buat. Tuan-tuan perempuan boleh semak diri tuan-tuan perempuan masing-masing, adakah tuan-tuan perempuan mengalami ataupun mempunyai ciri-ciri yang saya nyatakan tadi. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, burnout ini kita nampak macam mudah, macam simple, tetapi sekiranya tidak diuruskan dengan baik, dia boleh menjadi pemula kepada penyakit mental yang lebih serius. Ini yang kita tak nak, yang kalau boleh kita nak elak perkara begini. Okey, mari saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan, apakah punca-punca burnout? Mesti tuan-tuan dan perempuan nak tahu kan? Okey, punca burnout ini kita kategorikan kepada 2 faktor. Pertamanya adalah faktor dalaman, keduanya pula adalah faktor luaran.
Faktor dalamannya sebagai contohnya adalah seperti personality kita sendiri ataupun trauma yang kita ada sebelum ini. Personality itu boleh jadi kita orang yang perfectionist, yang sentiasa nakkan kesempurnaan. Tiba-tiba dalam hidup kita ada halangan-halangan yang menyebabkan hidup kita tidak boleh sempurna, kerja kita tidak boleh sempurna. Maka akhirnya kita try hard, kita cuba sehabis baik untuk mencapai kesempurnaan tersebut sehingga meletakkan kita dalam keadaan burnout. Faktor luaran pula adalah sebagai contoh social media, rakan-rakan, keluarga dan juga tekanan yang kita dapat daripada sekeliling. Okey, sebelum saya kongsikan lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai punca-punca yang lain, suka untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan lingkaran burnout. Lingkaran burnout ini maksudnya bagaimana burnout itu boleh berlaku. Burnout itu dia bermula dengan expectation ataupun kita panggil sebagai pengharapan orang kepada diri kita ataupun expectation kita kepada diri kita sendiri. Kita mempunyai ataupun orang mempunyai satu pengharapan kepada diri kita sehingga akhirnya kita berlumba-lumba nak mencapai expectation tersebut. Tanpa kita sedar, kita overdoing, kita buat benda tu terlebih sehingga kita mengabaikan diri, kita lupa nak buat self care, kita lupa nak sayang diri kita sehingga akhirnya sedar-sedar dah burn out. Bila kita berada dalam keadaan begini, burn out ini ataupun exhausted ini, akhirnya badan kita, emosi kita, mental kita berada dalam state yang kita panggil sebagai dia punya level threshold dia tu dah maksimum. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi dekat empangan tu kan, kalau kita tengok empangan air kan, dia kadang-kadang ada level, ada takat dia, air tu sepatutnya boleh maksimum banyak mana. So sama juga dengan diri kita, dengan emosi kita, dia ada takat kita. So bila burn out ini, kita punya takat emosi kita dah maksimum. Dah maksimum. So bila dia berada di maksimum, kita punya immunity kita, tahap kekebalan terhadap stres kita akan jadi kurang. Bila tahap kekebalan kepada stres kurang, apa yang akan jadi tuan-tuan dan puan-puan? Kita senang stres, senang beremosi. Kalau dulu bos suruh buat surat, okey bos, buat 10 minit siap. Bila sekarang bos buat surat, bos ni buatlah sendiri surat, tapi itu kita mengomel je lah kan. Maksudnya dekat sini kita cepat stres. Aduh, stres betul lah bos ni suruh buat surat. Semalam dah buat surat, hari ni dah buat surat. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita punya immunity terhadap stres itu dah berkurang. Benda kecil-kecil pun akan buat kita stres. Sebab tu kalau kita tengok di sekeliling kita, kalau ada orang yang burn out, kita akan rasa macam dia ni kenapa? Benda tu sikit je, kenapa nampak macam dia lebih-lebih? Kenapa dia stres lebih-lebih? Disebabkan keadaan mental dia tengah tak okey, iaitu dia berada dalam keadaan yang kita panggil sebagai burnout. Okey? Alright, di antara punca burnout lagi saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan adalah bebanan kerja yang berlebihan, kurang sokongan sosial, di mana saya yakin ini di antara faktor yang sangat banyak kita dapat sekarang, memandangkan kita kita kurang lingkup sosial kita itu, sekeluk sosial kita itu makin kecil, makin kurang. Jadi kurang sokongan sosial yang kita dapat, tidak ada keseimbangan kerja dan juga kehidupan peribadi. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan pada pagi ini, siapa dekat sini yang masih ingat apa hobi dia? Dan kalau dia ada hobi, bila kali terakhir dia buat hobi? Kalau tuan-tuan dan puan tak ada hobi, lepas ni balik cari hobi. Kenapa saya tanya berkaitan dengan hobi? Sebab kadang-kala itu di antara trigger ataupun di antara kita punya penanda aras bahawa apabila kita tak ada hobi, itu menunjukkan keseimbangan kita, kehidupan peribadi kita dan kerja kita dah hilang. Sampai kita dah lupa nak buat benda yang selain daripada hal-hal kerja. Kita dah lupa nak buat benda yang selain daripada tanggungjawab kita tu kan. Kita lupa nak luangkan masa untuk diri kita. Okey, di antara punca burnout yang lain pula adalah tekanan di tempat kerja yang toksik. Ini juga boleh menjadi punca sehingga kadang-kadang kita rasa macam malaslah nak pergi kerja kan. Sebab apa? Kalau pergi kerja je asyik kena kutuk dengan kawan je sebagai contohnya kan. Kebetulan nak dijadikan contoh lah, kebetulan lah sebagai contoh. Tahun lepas dia dapat APC. Sepanjang tahun ini asyik kena kutuk dengan kawan dia. Kau lah buat kerja, kau kan APC. Kau buat kerja, kau kan APC. So itu kita panggil sebagai tempat kerja toksik. So akhirnya
juga boleh menjerumus seseorang individu itu pada dalam keadaan burnout. Dan yang terakhir pula adalah rasa tidak dihargai. Dia rasa dia buat kerja sehabis baik tapi tak ada siapa hargai dia, tak ada siapa pandang kerja dia. So akhirnya dia rasa tak seronok. Okey. Yang terakhir sekali adalah saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan macam mana cara kita nak mengatasi burnout ini. Kita dah tengok ciri-ciri, kita dah tengok punca. So macam mana pula kita nak mengatasi? Yang pertama sekali adalah kita kena revise balik kita punya expectation. Kan tadi saya dah ceritakan di antara faktor penyumbang kepada burnout ni adalah expectation orang kepada kita, expectation kita kepada diri kita sendiri. Kita kena tengok balik kita punya expectation. Daripada tadi kita mengejar kesempurnaan, nak buat sehabis baik kan. Kita kena set expectation yang realistik dengan diri kita. Apa yang dimaksudkan expectation yang realistik? Maksudnya expectation yang logik dengan diri kita. Sebagai contoh saya ambil sebagai seorang ibu. Kita hantar anak sekolah, kita urus rumah, kan itu semua kita harap kita boleh buat semua tanpa bantuan sesiapa. Apa salahnya kalau tiba-tiba ada satu hari kita penat, kita rasa hari ni tak nak masak lah, kita beli kat luar. Kita jangan letak expectation, oh tak boleh, kalau tak masak nanti aku ibu yang gagal, kalau tak masak nanti aku isteri yang tak berguna. Itu adalah expectation yang membahayakan kita balik, yang merosakkan emosi kita balik, sehingga akhirnya kita penat dan kita burn out. Okey. Seterusnya adalah rehat yang cukup. Tuan-tuan dan perempuan kena pastikan tuan-tuan dan perempuan mempunyai tidur yang cukup dan sekali-sekala ambillah masa untuk me time ataupun bercuti. Macam mana nak bercuti, duit tak ada ni kan, kenapa suruh bercuti kan, stres pula duit tak ada kan. Bercuti ataupun me time itu tidak semestinya kita pergi ke tempat yang orang kata apa, yang hebat-hebat, tidak semestinya. Bercuti bawa anak berkelah di tepi sungai pun itu juga dikategorikan sebagai bercuti. Mempunyai quality time bersama keluarga, itu juga kita panggil sebagai bercuti. Seterusnya adalah bercakap dengan seseorang. Bercakaplah dengan kawan, keluarga atau kaunselor untuk meluahkan apa yang tuan-tuan dan perempuan rasa. Jangan simpan. Yang ketiganya adalah urus masa dengan lebih baik. Buat senarai to-do list, asingkan kerja yang penting dan juga tidak penting. Sebagai contoh saya mengambil, kita di setiap jabatan, di setiap unit ada KPI-KPI yang kita kena capai. Untuk peringkat awal, pastikan kita capai dulu KPI universiti yang kita kena capai, yang kita dipertanggungjawabkan. Selepas kita dah capai KPI, kemudian kita nak buat sebagai tambahan, dipersilakan kita buat sebagai tambahan. Ini daripada awal ni, tahun ni aku kena buat 40 program. So bila kita awal-awal kita dah set begitu, walaupun KPI-nya hanya mungkin 5 program, bila awal-awal kita dah set begitu, kita all out sehingga kita mengabaikan diri kita, sedar-sedar kita dah burn out. So urus masa dengan lebih baik, asingkan kerja penting dan juga kurang penting supaya kita nampak apa yang kita perlu selesaikan dahulu. Yang keempat pula adalah tetapkan sempadan. Sebagai contohnya, tidak membawa balik kerja di ofis ke rumah. Cuba sehabis baik untuk selesaikan di waktu pejabat. Kalau tak selesai juga, mungkin boleh selesaikan besok sekiranya tugas itu tidak urgent, tidak perlu disegerakanlah. Yang kelima pula adalah jaga diri, makan yang sihat, beriadah, buat aktiviti-aktiviti yang boleh menggembirakan kita. Sebagai contoh, saya tengok sekarang banyak unit-unit yang melakukan program-program untuk meningkatkan happiness index. Kan ambil peluang untuk kita join program-program sebegitu. Keluar sekejap daripada kita punya orang kata apa, tugas kita itu untuk freshkan otak kita. Dan yang terakhir sekali adalah refleksi diri. Tanya semula diri kita, kenapa kita, apa yang buat kita rasa begini? Apa yang kita boleh ubah? Apa yang kita boleh buat penambahbaikan? Dah seminggu ni aku asyik marah je anak aku kan. Apa yang sedang berlaku kat diri aku ya? So kita semak balik diri kita. Apa benda yang kita boleh ubah? Apa benda yang kita boleh betulkan supaya perkara tersebut tidak berlarutan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, secara kesimpulannya yang dapat saya lakukan di sini adalah urus burnout tuan-tuan dan puan-puan dengan baik supaya tidak terjerumus dalam keadaan kesihatan mental yang lebih teruk.
Burnout itu bukanlah satu penyakit mental, tetapi sekiranya tidak urus dengan baik, dia boleh menjerumuskan tuan-tuan dan perempuan kepada masalah kesihatan mental yang lebih serius. Sekian, terima kasih.